Aku tak ilah-ilah ya Allah. Boleh tepi jalan macam mana lah air. Tak nak dah aku beli air tepi jalan. Tengok. Peniaga soya ni telah meludah dalam air bungkusan dia. Dia berniaga di kawasan Bangi. Astaghfirullahalazim. Dekat dengan Maybank. Setiap air bungkusan tahu dia, air soyanya, dia meludah ke dalam air tu. Boleh sebar ni, boleh sebar. Ya Allah, ya Tuhan. Dia telah meludah dalam setiap air plastik yang dibungkus. Berdekatan dengan Maybank Bangi. Berdepan dengan Shell. Ya Allah, ya Tuhan. Terbukanya mata aku tengok tadi. Aku sama nampak. Cuba tengok gelagat orang yang bungkus air soya ni Memang dia meludah dalam setiap plastik yang dibungkus. Dah lalu hijau nak lalu geli lah aku. Sabar. Ya Allah, agaknya semua setiap kita minum air tepi jalan macam ni lah kot. Cuba perhatikan betul-betul. Mana kakak tadi jom kejar tengok Ros. Dia letak air gula, banyak-banyak. Kalau tak dia letak air gula, mungkin dia buat pelaris baru bungkus agaknya ni. Cuba perhatikan betul-betul, dia letak air gula, dia mencedok air soya di belakang tong. Sebelum dia mengikat air, dia akan meludah ke dalam plastik itu. Dia nampak terus? Tak. Astaghfirullahaladzim.